Sijil lahir lama lah. Sijil lahir baru tak buat lagi. Dah buat, cuma hilang. Hilang pergi ambil balik. Tak boleh. Siapa tak bagi? Ya, JPN tak bagi. Dan sistem dah ada kan? Salinan ada kan? Tapi diorang tak bagi ambil. Bapak penduduk tetap. Bapak ada? Masih ada? Dia dah tak ada kat sini dah. Balik dah? Dah bagi dah. Dia awak duduk dengan siapa? Dia sekarang duduk dengan family angkat. Ada pernah daftar sijil angkat? Dengan Diorang program tak angkat? buat. Diorang angkat sumpah je. Tapi tak daftar. Ada file kat court tak? Tak ada. Sekolah sampai form? Dah jenam. Saja 6. Form 1 tak masuk? Tak masuk. Tak boleh masuk. Tak apa, dulu satu. Ni. Sijil lahir. Bapak nama seorang warga negara keturunan Melayu. Mak bukan warga negara. Okey, sama situasi lah. Undang-undang asas dalam kewarganegaraan. Lahir di Malaysia jadi warga negara ke tak? Jawapannya ya dan tidak. Ada dua jawapan. Kalau kita lahir sebelum tahun 1957, kita terus jadi warga negara. Tak kira siapa mak bapak kita. Konsep itu dipanggil jus soli. Selepas daripada 1957, anugerah kewarganegaraan diberikan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor yang pertama, ibu warga negara atau pemestautin tetap. Kita ada saja nama kat situ, automatik kita jadi warga negara. Itu satu. Yang kedua, bapa warga negara atau pemestautin tetap dengan syarat ada sijil nikah sebelum tarikh kelahiran. Automatically kita jadi warga negara. Bermaksud kuasa jabatan pendaftaran negara tertakluk pada dua benda ni. Itu kuasanya ada. Had limit jabatan pendaftaran negara itu saja. Jika kita tidak mematuhi perundangan tersebut, JPN tidak mempunyai kuasa. Kuasa itu berada di tangan KDN, pemegang polisi, Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita dipanggil orang yang tak layak mendapatkan kewarganegaraan dan kita mesti memasukkan rayuan di peringkat KDN. Rayuan itu dipanggil rayuan perkara 15A, permohonan taraf kewarganegaraan. Maknanya KDN boleh membuat satu keputusan menggunakan kuasa dia di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk memberikan taraf kewarganegaraan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh mereka. Antara syarat yang boleh dipertimbangkan untuk diberikan kewarganegaraan, contoh bapa warga negara, tapi sijil nikah tak ada. Ada. Dia ada selepas tarikh kelahiran. Contoh dia boleh beri rayuan tu dan menggunakan penaja bapa. Bapa boleh jadi penaja, bapa boleh masukkan permohonan untuk permohonan taraf kewarganegaraan anak.